Hello guys and welcome back to my channel, Fate channel. So today hari ni, malam ni sekarang pukul it's 10:50. Okay, so today kita akan Afiq masuk pertandingan cerita di BP. Walaupun Afiq dah lama tak buat vlog, gila, daripada tahun 2023 atau 2024 else. So kita akan buat vlog hari ni. Afiq janji Afiq akan edit. Sebab itu Afiq dah janji kat dalam Telegram. But okay, so kita akan rakas perjalanan ke pertandingan cerita. Let's go. Oh, I forgot lah guys. Oh, dia pun minta slip CJ. Sekejap, aku ingat je. Tada. Jumpa juga CJ yang diperlukan sebab dia pun minta. So let's hafal the script. Let's go. Sekarang aku ada kat sekolah. So, aku ada kat sekolah. Jadi kita akan tengok cerita hari ni. Let's go. Duduk sini lah, tak nak. Tak baik ke? Tak bertanya apa setakat awak berpingat. Rasanya macam makan. Okay. 14 kurang 14. Good luck for me. This is me before pertandingan. Tanjung terus meniang ikat tersebut. Lalu memberikannya kepada Melu untuk dibuat gulai. Kata Melu, "Alah, nak lagi. Nombor 14 dah habis. Ya, but aku teka-teka gila pasal aku baru tahu live kat Facebook. Kita ni sikit. Okay. So aku nak tahu keputusan siapa menang. Kau tengok sendiri lah video pertandingan 20. Yang terpenjara hadiah sastra Perdana Malaysia 2021. Hal-hal di sekeliling kita. Itulah idea paling penting sekali. Nak buat karangan ke, nak buat nanti masa Pak pun senang lah. Hal-hal di sekeliling kita. Adakah benda yang kita lihat saja, benda tu yang di sekeliling kita? Doa. Dia berkaitan dengan panca indera kita semua. Panca indera. Hal-hal di sekeliling kita. Bisa apa panca Contoh. indera tu? Kaitan dengan bunyi. Kita kena aplikasikan semua yang ada anggota tubuh badan kita lah. Okay, yang bunyi sunyi. Dalam percakapan sunyi. Bau dekat sampurna sekeliling kita. Tu kaitan dengan lidah, rasa kan. Kita rasa sedap ke, semanis, baik semua. Betul sentuhan kita, rasa ke, kesat ke apa. Jadi kita kena aplikasikan itu lah dalam penulisan kreatif kita. Itu kaitan dengan yang kita suka dan kita akan tengok pasal budak kecil-kecil guys. Oh my gosh. Tunggu. Cooking je. Cik. Oh lagi. Saya tak sabar ni. Alah, comel. Tapi ingat lagi masa sekolah kan aku masuk choir. Comel dia yang sebab. Oh sama tu. Ni kayak lagu. Tak banyak orang. Wow!
Penatlah aku. Sebenarnya macam aku lah. Yoko. Pada hari ini dengan sekaligus menyatakan sokongan padu beliau terhadap usaha memperkukuh ekosistem Ada yang berusaha Tuan Syahrizal binti Hashim. Tak apa, saya tak dapat tapi saya dapat buku buka apa ni. Atas penyampaian kepada para penonton. Dapat kita masuk lagi lah. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan sesi fotografi. Minta semua untuk bangun dan berdiri. Kita rapat ke Okay, it's me before after pertandingan cerita. Dapat tak dapat apa, alhamdulillah. Tapi itulah aku dapat ni. Majalah. Assalamualaikum. Oh, cuba. Tak ada. Tadi kau buat boleh pula Besar ni. Wow. Sekejap. Baca kau. Janganlah larikan diri. Amira Syuhadir. Amira terbera. Ucap-ucap dulu. Maju Sheila. Boleh buat botol Cikgu. slip. Cikgu Sheila. Di manakah Cikgu Sheila? Klik orang itu. 3, 2, 1. Ini dia. Memang usah. Jom. Simpan dengan mereka. Tanah. Dah main. Nak. Kita keluar dari dunia ini. Kita sudah keluar dari dunia ini. Alah, main laki. Tak main. Kita apa bila British nak apa? Ambil tanah Melayu kan? Kita nak kita nak Jangan kaitkan sejarah lah. Kita nak dalam ke? Dalam. Shopee solat. Tak tahu. Dia keluar tadi. Dia dah meronda di mana. Nak lagi. Mana abang tak dia? Kau tak dia sini. Tagline Afiq, famous of late. Okay. Kak, dia pun dari kanak-kanak. Boleh masuk? Boleh. Boleh, jom. Solat. Aku lagi solat. Bye. Hari ni kita nak buat surprise kat dia. Okey, selamat datang ke Tadika Jemaah. Kita akan belajar matematik. Adakah kamu rama-rama? Bukan, saya seekor kata. Shishi mala. Shijiba. Astaghfirullahalazim. Hujan betul test. Memang duduk. Anda diberi selama seminit untuk bercakap perkara kebaikan makan lemon. Makan lemon. Apa kebaikan dia? Fikir. 1 minit dari sekarang. Kebaikannya akan membuatkan seorang jadi kacik. Asal apa? Baca. On 5th December nanti. Jangan tak best lah. Orang baca bahasa Arab. Fi khamis. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wal tidi zini. Bukan macam nak surah. Ni buku. Ni apa? Mesti ada buku Guys. Oh, dia bawa stiker. Teddy goes to the moon. Weh, nak masuk dapur. Dia bawa stiker. Bang, stiker pada saya bang. Ni, kan pelekat saya ni. The moon want to Teddy. Aduh. Weh, kita ada buku. Kita ada buku versi berbulu.
Berbulu. Ni berbulu-bulu. Nak labah. Okey, buka muka surat 1. Kita nak lelu. Bulu hantu ternampak ayamnya sudah Tunjuklah. berkacik-kacik macam ni. Dia sudah berkacik. Dia macam sini. Berkacik. Kemudian muka surat 2. Ni dalam tanah, tapi sebenarnya tikus dan anaknya. Kenapa dia tak ada bulu? Ni berbulu. Tak, itu tanah. Oh ya, okey. Kenapa tikus tu tak ada bulu? Kemudian nak buat aku dia curi weh. Kau sini. Minum. Cepat lagi main guna songkok aku ya, Muhammad Imran. Lagi sekali. Wah, ni aku cuba. Okey. Kacil. Okey, kita main challenge. Oh, ni challenge. Songkok aku habis, hantu lah tengok lagi. Dah.